pertama guys. Jangan lucut guys. Jangan lucut. Merapat mendekat. Okey, assalamualaikum guys. Kembali lagi kita di channel Hantu Ikan Angler. Yang mana hari ni saya akan pergi rakit Along Sungai Papan. Rakit Along Sungai Papan nombor 2. Okey, sekarang saya berada di Kampung Tanjung Serindit. Ni kali kedua saya sampai ke jeti ni. So hari ni saya akan mancing lagi dengan orang Melaka. Mak saya datang lagi. Bertarikh hari ni 9 hari bulan, hari Jumaat. So sebelum budak-budak nak naik sekolah, dia orang nak mancing. So kita bawakan. Okey, kita tengah tunggu boatman. Katanya naik pukul 2. Tapi barang-barang semua dah ada kat sana. So let's go. Let's go to the party. Party. To the party. Hello bro. Angler. Lokal. Daripada Negeri Sembilan. Ini daripada mana? Daripada Taman Gembira. Gembira. Ini juga daripada Negeri Sembilan. Dan itu dia. Daripada Melaka. Hari ni nenek bawa cucu datang ke Johor. Goyang-goyang kakak. Okay guys, korang tengok lah. Berapa orang je. Tapi dia punya barang dia macam dah duduk seminggu. Okey, sebenarnya ada lagi 3 orang angler. Dia naik dalam pukul 6 petang atau 6.30 dia sampai. Jadi sebenarnya kami 6 orang dewasa dengan 1, 2, 3, 4 kanak-kanak. Sekejap Jin. Sekejap Jin, dah jauh. Macam situ aja. Okay aja Nek. Apa kata gitu je? Kakak buka sikit pintunya. Buka pintu. Dia makin jauh ni. Tolong Manga angkat barang. Tolong. Kakak tarik. Ya. Ajin, tolong ambil barang turun ke belakang. Okey guys, saya dah sampai di rakit Along pula. Macam ceti pula. Rakit Along nombor 2. Sungai Papan. So, dah sampai macam biasalah. Kita review sikit rakit dia. Dari depan lah. Kakak tolong ni. Okey, dari sini kita naik tadi. Rakit Along menyediakan 2 bilik. Ni bilik ada kelambu. Maghrib ada nyamuk agaknya. Korang standby lah bawa ubat nyamuk. So ini bahagian tepi ya. Rakit dia bersih, selesa. Ni dia punya toilet. Sini tidak menyediakan air direct. Nanti dia akan hantar air tong. Jadi jimat-jimat lah. Ini dia dapur. Di dalam bilik dapur menyediakan 2 meja makan. Yang mana bolehlah letak barang. Ini kaki dah patah satu. Ini dah OKU ni. Ini dia punya dapur. Okay, ni dia punya dapur. Okay lah, selesa. Yang ni boleh masak. Okay, ni bahagian tepi. Sebelah sini. Okey guys. Jadi kita orang nak kemas-kemas dulu. Kemas-kemas dulu, lepas tu baru settle pasang rambut apa semua, okey. Jadi kita orang nak kemas-kemas dulu, baru settle pasang rambut, mancing. Kita tengok hasil apa yang dapat hari ni. Stay tune guys. Ikan pertama orang udang. Dah selai bang kan? Sono. Dia rasa lucu ni. Allah Akbar. Strike guys. Pertama guys. Jangan lucut guys. Jangan lucut. Merapat mendekat. Serok. Sok dekat.
tahu ah. Oh, itu dia kecapu. Ay, kerapu cuy. Kerapu. Hah? Boleh kot? Angkat jap. Kita tengok kerapu macam mana. Badan dia Boleh. memang sekali. Badan dia pun mak tergumam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betul mak tadi Angah cakap mana? Tadi kan mak Angah kata mana tahu kerapu kan? Ya, alhamdulillah guys, kerapu yang pertama. Okey, pusing. Oh, berat. Oh, Ajis right. Oh, Umi, Ajis right. Ya, itu dia. Oh, ada gaya. Nak nombor 2 Belah Ajis tunjuk kan. Oh, mantap. Bro, duri bro. Ikan dah sampai bro. Tepi. Alhamdulillah. Apa perasaan awak? Seronok. Dapat lesen. Alamak gelama yang pertama guys. Baby gelama. Kita cuba buka. Ya, itu dia. Mak Angah dapat glamour. Yes. Taklah. Siruk. Ni ada kau ni. Jangan dah. Alah, putuslah Mi. Dah tak balik. Bukan ni? Okay geng, sekarang pukul 4.27. Sebab masa ni tak tahu lah. Cek umpan habis saja. Anak ikan lah. So mak saya masak-masak dulu. Lepas masak kita makan, lepas tu kita sambung mancing, okey? Ngayar duk kuntut dia. Kakak Nora, strike gelama. Wah, awak ni nak cocok dengan mata aku. Lama. Itu dia, lagi 3 angler dah sampai. Okay guys, update sekarang pukul 6.30. Harus pun laju. Air nak surut, tapi laju. So kita makan dulu lah. Chef kita dah masak. Kali ni kita tak lupa ayam. Okay, makan dulu guys. Dia tidak Baim tu. Oh tu ah, dekat situ belenya. Belin. Tapi macam bukan gelama. Kita tak tahu lah. Itu dia sangat manis sekali guys. Anak duri. Baru strike dah malau. Dah dapat ikan? Belum. Astagfirullahaladzim. Dari tadi buat apa? Mancing. Okay guys, dah pukul 8.18. Sepi ni. Lama mak kau gelama. Kita tengoklah, kita tunggu lagi, usaha lagi ni. Takut belin. Benar sangkaanku, belin. Jangankan Baim dapat belin. Aku pun dapat belin. Aku dah macam tok lah, aku dah tahu ni belin ni. Tadi seorang lagi tu. Oh, Ajin. Masa punya belin. Jangan marah. Betul lah Umi. Ambil lah, besar tu. Besar. Tapi saya tak suka. Alhamdulillah. Ambil lah Mak Ngah. Nah, Kak Zu dapat gelam lagi. Kak Zu. Dapat lagi. Aku takut dah sangkut tali lagi. Sangkut tali ni. Kau cuba keluarkan sikit talinya. Memang betul weh. Telefon. Buka tadi. Ni sekarang kalau dah memang betul ada ikan, dia tekan. Ha. Gila, betul tengok. Alhamdulillah. Ada lagi tu. Dia bawa siap. Besar agak ni. Pari tu. Ketakkan sikit. Awak ajar dia macam mana? Apa? Berat. Kau rasa pari lah. Jin, ambil sauk Jin. Sauk. Asal aku pula. Kau rasa pari ni. Pari tak? Atau gemang. Atau gemang.
Tak sangkut tadi kan? Lepas kan? Tak apa, jangan kasih. Ya Allah. Kan aunty dah kata jangan berlari. Mana Kak Zu? Rod kau ni Kak. Ikan besar. Nak ni dia. Tak apa, ini tolong. So, Farin. lepas. Lepas. Allah Akbar. Ni apa malong? Oh malong. Malong macam ni apa tu? Ikan malong. Panjang. Putus. Tu. Nampak lah ikan dia. Malong lah tu gigi. Malong. Okay gang, selamat pagi. Sekarang pukul 7.22. Nampaknya malam tadi hujan. Check in lah, tidur. So kita tengok pagi ni lah hasil. Malah hujan lah. Hujan, lepas tu pun sendu. Jadi kita sambung hari ni lah. Kita tengok, okay? Stay tune guys. Macam duri. Macam gaya duri. Angguk-angguk, geleng-geleng. Pesta duri ni. Mak Ngah dah cakap cerita banyak kerong, kau tak percaya. Lepas tu jauh lah. Dapat ekor Pak. Patrick dia dapat mana? Tadi berlari lah Patrick. Dapat. Tahu. Jadi pun memang dapat betul lah. Sisik. Alhamdulillah. Tebal dah masuk. Kau dapat ikan best-best ni lah. Manalah Ngah tahu. Alhamdulillah. Ikan apa ni? Tebal pipi. Kenapa? Kumpul kan? Sebal. Kumpul kan? Ha. Tak reti apa hari tu dapat ikan duri besar-besar. Oh. Banyak. Penat aku datang dari belakang. Barang kerong. Amsyah. Jap. Oh. Dia bawa kat ucuh. Jangan kena kuduri dia. Oh, dah strike. Dah ada guys. Ada. Kau. Tadi dapat ekor cik. Keluar tu. Macam berat je. Mak nak kerapu tadi kan? Tadi dapat ada kerapu ada. Gelama mak besar. Lama ikan duri. Baru ni lah nenek dapat tahu. Dapat. Oh, tenang guys. Macam dia menjunam tu. Menjunam. Nampaknya saya berhentilah mancing setakat ni. Kita orang pun dah nak balik, dah siap kemas-kemas semua. Jadi hasil kurang memberangsangkan, tak tahu kenapa. Cuba juga bertahan tadi sampai pagi, tapi tak ada jugalah. So saya akan upkan hasil lah. Mancing bersama budak-budak ni kan. Muka saya pun dah bau udang. Dah bau pompon. Tepi sikit kan. Okay, inilah dia hasilnya. Buat apa? Goreng-goreng. Okay lah, makan dengan nasi padang dengan kicap kan. Cuma ni je lah kerapu dengan tebal. Lain-lain tak ada. Duri pun tak ada. Malam pun sepi. Okay geng, ni je hasilnya. Jangan menyerah. Okay, jumpa lagi guys di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Kau masuk YouTube.